Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, 2 hari lepas Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu, ada membuat kenyataan media ataupun sidang media yang menyatakan bahawa antara perkara yang paling besar kesalahan yang dilakukan oleh Hamzah Zainuddin ialah mengadakan pertemuan ataupun perbincangan dengan Presiden UMNO Zahid Hamidi di belakang ataupun di luar pengetahuan parti. Dia sendiri sebagai Presiden, Muhyiddin kata dia pun tak tahu menahu tentang pertemuan tersebut. Tapi dia kata dia ada maklumat yang sahih yang menyatakan bahawa pertemuan itu memang berlaku. Ada perbincangan di antara Hamzah dan juga Zaid Hamidi. Ini satu perkara yang dikata tak boleh nak dimaafkan. Okey. Tuan-tuan dan puan, persoalannya sekarang ini tuan-tuan ialah Hamzah telah dipecat. Tetapi PAS begitu mengambil berat ataupun begitu simpati ataupun begitu kuat hubungannya dengan Hamzah, sehingga sebelum dipecat pun, pada hari dia dipecat itu, Hamzah berada di rumah Haji Hadi bersama dengan Ronald Kiandi, Wan Saiful dan beberapa pimpinan utama PAS mengadakan perbincangan yang kita pun tak tahu apa isi perbincangan tersebut. Tapi polemik yang berlaku ataupun akan menjadi masalah kepada Perikatan Nasional ialah ke mana Hamzah nak pergi. Kalau Hamzah menubuhkan parti baru, sama ada dia ambil alih parti baru atau tubuh parti baru, kalau dia mohon untuk menjadi ahli Perikatan Nasional, Muhyiddin kata dia tidak akan bersetuju. Dia totally not agree, 100% dia tak setuju, dan dia tidak menerima Hamzah ataupun parti Hamzah itu untuk berada ataupun bersama-sama dalam Perikatan Nasional. Sedangkan PAS pula kita tahu sudah tentu PAS akan menerimanya dengan lapang dada, sehingga Hamzah jadi ketua pembangkang pun dia boleh terima sampai ke hari ini, tuan-tuan. Kan itu polemik dan juga persoalan yang bakal berlaku dalam hubungan di antara PAS dan Bersatu ini. Kita semua tahu hubungannya memang sudah renggang, hanya orang kata retak menanti belah. Ditambah pula kalau sekiranya Hamzah nanti mohon nak menyertai PN, sudah tentu Muhyiddin tidak akan menerimanya, sedangkan PAS terima. Jadi perkara itu sudah tentu menimbulkan keresahan, menimbulkan permasalahan dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Dan lebih-lebih lagi, pilihan raya umum dan paling dekat, pilihan raya negeri Melaka, Johor dan Sarawak akan berlangsung anytime, bila-bila masa saja. Dan masalah dalaman Perikatan Nasional ini masih belum dapat dirungkai sehingga ke hari ini. Itu sudah tentu memberikan kelebihan kepada kerajaan. Dan satu lagi, saya sekali lagi nak menegaskan dan merayu kepada rakyat supaya jangan lagi memberi sokongan kepada Perikatan Nasional, kerana mereka ni hal rumah tangga mereka pun mereka tak dapat selesaikan. Bagaimana mereka nak selesaikan masalah negara? Bagaimana mereka nak selesaikan masalah rakyat? Kalau masalah PN, masalah rumah tangga mereka pun cacah merba dan bercerai-berai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.